Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ni kita nak servis brake drum. Servis brake drum kereta Hyundai Getz. Ni dia punya drum ni kita nak servis sebab rasa berat bila jalan. Lepas kita turun handbrake tu, bila nak jalan tu dia rasa berat sikit. Okay, bila dah lama tu baru dia rasa ringan. Jadi kita nak servis lah dia punya brake drum tu. Punca dia memang daripada situ lah. Sebab kereta ni masa sebelum beli dulu pun owner lama parking je. Jadi kita kena servis lah untuk elakkan daripada berat semasa nak mula jalan tu. Okay, kita jack dulu lah. Kita cabut rim. Okay, lepas dah jack kita tanggalkan rim lah. Kita buka 4 nut tanggalkan rim. Lepas tu macam ni lah dia punya drum. Kita akan buka tanggalkan dia punya drum ni. Okay, untuk tanggalkan benda ni kita kena masukkan 2 skru kat sini. Nampak ada 2 lubang tu untuk masuk skru saiz 12. Skru saiz 12. Kita akan ikat 2 skru saiz 12 ni untuk kita keluarkan drum ni. Untuk ni kita nak keluarkan drum ni, kita kena ikat 2 skru saiz 12 ni, baru boleh drum tu keluar. Dia punya hub ni akan tinggal, drum saja yang akan tanggal. Okay, kita ikat ni sampai dia bunyi ketak. Tapi sebelum tu kita kena lepaskan handbrake dulu lah. Kita dah lepaskan handbrake tu, kita ikat ni sampai dia bunyi ketak. Macam ni saya dah ikat, dia dah bunyi ketak dah, dia dah longgar dah. Maksudnya bila dia dah longgar ni, dia dah boleh ni lah, dah boleh tarik nampak? Dia dah terkeluar dah. Ikat je. Nampak dia dah terkeluar dah. Kita ikat je habis 2 skru ni sampai dia terkeluar. Okey. Okey, bila dah terkeluar ni, kita buka baliklah skru ni. Kita dah boleh tanggalkan skru ni, kita cabut je macam biasa. Dia punya drum ni. Okey, inilah hasil dia setelah ditanggalkan. Nampak abu-abu brake showy tu duduk kat sini, dah berkerak dah. Memang owner lama tak pernah servis. Mungkin daripada dia beli sampailah dia jual, memang tak pernah servis. Inilah hasil dia. Kita kena cuci dulu lah. Kalau kata kita ada brake showy yang baru ni, kita boleh tukar terus lah. Macam ni saya nak check dulu, saya nak tengok dulu sebab apa jadi brake tu sangkut-sangkut. Inilah sebab dia, sebab terlampau kotor dalam ni. Jadi macam-macam membuatkan drum ni jadi tersekat-sekat. Okey, selepas saya buka yang belah kanannya, barulah tahu punca dia. Sebab apa bila turun handbrake tu dia jadi keras nak jalan. Ni lah punca dia, nampak brake showy tu sampai dah patah, dia tersangkut dekat drum dalam ni. Ni lah punca-punca sebab tak pernah servis. Memang pakai selagi boleh, orang kata. Inilah jadi dia. Memang brake showy ni tak boleh pakai lah, kena tukar lain lah. Okay, kita dah tembak chemical, nampak dia dah mula tanggal lah dia punya
tahi-tahi semua, minyak-minyak. Oh, ini hitam tu. Ni sudah berus sikit, nampak? Dia dah keluar dah. Hitam tahi-tahi dia. Yang ni memang kita kena ganti lain lah, Black Showy. Okay, boleh tengok ni hasil dia yang memang tak pernah servis lah. Rasa daripada beli kereta mungkin dia tak pernah tukar Black Showy ni. Dengan dia punya karat dalam tu, nampak? Apa basuh pun kita nampak masih karat lagi. Black Showy tu punya ni pun dah karat dah. Tak mustahil lah boleh jam handbrake. Okey, oleh kerana Black Showy untuk yang di gate tak ada kat spare part tadi, jadi terpaksa kita order kat Shopee. Terpaksa lah pasang dulu, pakai dulu yang ni. Yang sebelah ni dia boleh brake lagi, sebab belah ni je yang belah ni je nipis, belah ni tebal lagi. Tapi boleh lagi lah untuk tarik handbrake. Dan belah ni tak sangkut, yang sangkut belah sana, yang belah tercabut tu. Yang ni, yang belah tercabut ni yang sangkut, dia jadi jam tadi. Kita sarung dulu lah, kita pakai dulu. Nanti kita buka balik, kita tukar. Kita buat video lain lah untuk tukar. Kita pasang dulu lah. Nanti kita buka semula untuk tukar dia punya Black Showy. Yang ni kita pasang dulu. Tadi dah halang buka, dah cuci. Saya cat terus lah. Warna kuning bagi sama dengan depan. Depan tu dah bubur kuning lah. Belakang bubur bagi sama. Okey, siap. Kita servis brake drum yang dia gas. Tak apalah, kita hold dulu. Kita just servis je dulu. Nanti next time baru kita tukar. InsyaAllah nanti next time saya akan buat video lebih detail lah, cara buka Black Showy tu apa semua. Ni hari ni kita cuma buka cara buka brake drum, lepas tu kita servis sekali. Tu je. Okey, jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.